Hari kedua di Uzbekistan, kita teruskan daripada Tashkent, kita akan naik kereta api. Okey, ini pintu masuk dia. Awal masuk, kita orang datang, kita orang beli dulu makanan, samosa lah. Kemudian kami tunggu dahulu makan sebab ada masa lagi 1 jam lagi sebelum tren kami berlepas. Kita makan dulu. Lepas tu baru kita menuju ke tren kita di platform nombor 2. Tren ini akan mengambil masa selama 3 jam. Kita tak naik kereta api laju, tapi kita naik kereta api yang dia nampak agak tradisional. Okey, tapi tradisional pun ada pramugari lagi. Okey, nak naik ni kenalah bersusah payah sikit. Sebab apa? Tinggilah tempatnya. Dalam dia pun dengan seni banner kayu, nampak betul-betul tradisional. Kita letak barang kita, kemudian dalam perjalanan dia bagi Syai air teh secara percuma. Sambil-sambil tu kita layanlah view dekat luar ni. Sementara 3 jam tu lama, jadi kita ambil masa tengok kawasan sekitar pegunungan ini. Memang cantik. Dah nak dekat sampai tu baru rasa nak tidur. Bila dah sampai, suasana dia hujan lah pula. Waktu sampai dekat stesen Samarkand ni hujan, kami orderlah Grab. Tak sah kalau pergi Uzbekistan kita tak rasa menu tradisi dia, iaitu nasi pilaf. Dia lebih kurang macam nasi Arab lah. Kemudian ada syai ni, memang rasa dia menyegarkan air dia. Kami pun layanlah nasi ni dengan syai. Kemudian dalam masa yang sama kami pun ada order roti juga. Sambil tu kita minumlah teh tu. Kemudian ada kebab ni. Memang layan kebab ni dengan batang-batang besi ni, dihantarnya sekali dekat kita. Rasa ayam dia punyalah fresh. Yang air teh tadi tu dia bagi kami 1 teko. Kita pun layanlah makan. Memang sedap punya, excited rasa ayam ni sampai bagi isteri pun rasa. Seberang jalan ni je ada Resistance Square, ikon paling terkenal di Samarkand. Dari hotel kami lebih kurang 8 hingga 12 minit berjalan kaki. Cantik waktu malam sebab ada lampu dan suasana yang lebih tenang. Dalam dia ada tempat jualan souvenir. Asalnya tempat ini dia merupakan tempat pengajian madrasah dan juga tempat berkumpul sekiranya ada pengumuman daripada raja-raja ataupun tempat kumpul orang ramai. Dia ada 3 bangunan di sekitar keliling itulah. Kemudian ada kawasan Bollywood yang sangat cantik untuk nak bergambar. Bila nak balik kami tak larat, kami naiklah bagi ni, bayar dalam berapa ringgit tak ingat, tapi duit Malaysia dia sekitar RM18. Kami pun sempat pergi ke Siok Bazari, pasar tradisional paling popular di Samarkand, sesuai untuk beli buah kering, kacang, roti Uzbek dan souvenir yang lain lah. Dekat sangat dengan Bibi Khayyam Mosque. Sebelum nak balik hotel, kami singgah dulu dekat Amir Timur Muslim. Dekat sini ada makam Nabi Daniel. Sangat dekat dengan hotel karavan serial kami. Jaraknya sekitar tambah 1 kilometer macam tu lah. Dia ada makam dekat situ, Nabi Daniel. Makam dia sangat panjang, lebih kurang dalam 18 kaki ke 18 meter, saya tak pasti, tapi tengok dalam gambar ni memang panjang. Selepas habis daripada tu, kami balik ke hotel kami di Caravan Hotel. Ni bilik kami, badan pun dah letih, letak barang, apa lagi kita pun rehat. Boom.